Pernah tak korang tanya diri korang, aku ni dah berubah ke belum? Bila masuk tahun Islam baru, aku ni dah baik ke ataupun aku semakin hanyut? Satu Muharram ni bukan sekadar tahun baru. Dia simbolik kepada penghijrahan Nabi Muhammad SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah. Tapi, apa hijrah kita untuk hari ni? Hijrah ni bukan pindah tempat je. Tapi, dia nak ubah diri kita. Daripada kita rasa kita malas belajar, kepada kita rasa kita nak buka buku setengah jam sehari. Daripada kita rasa kita malas solat, kepada kita rasa aku berdosa lah, aku kena solat. Daripada kita rasa dunia ni memang tak menyalahi aku, kepada aku rasa aku redha dengan ujian ni. Cuba tanya diri korang, apa yang korang nak hilangkan atau korang nak ubah daripada tahun ni kepada tahun depan? Dan apa yang korang nak mula benda baik untuk tahun ni? Hijrah ni tak perlu benda besar pun, tak perlu goals yang besar pun. Kita mula perkara tu dan kita istiqamah untuk buat perkara tu. Setiap langkah kecil kita Allah pandang tau. Jadi, hijrah apa yang korang nak mula tahun ni? Drop komen kat bawah. Mana tahu orang lain pun dapat manfaat daripada komen korang.